Semua pihak digesa agar bertindak dengan penuh bertanggungjawab dan tidak berkongsi, menghantar semula atau memuat naik sebarang kandungan termasuk gambar atau video yang memaparkan mangsa, pelajar lain atau lokasi kejadian berhubung kes pelajar ditikam pada Selasa, kata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan semalam, MCMC menegaskan sekiranya kandungan sedemikian telah dimuat naik, orang ramai dinasihatkan supaya segera memadamkannya secara sukarela dan bertanggungjawab. Perbuatan menyebarkan gambar atau video mangsa bukan sahaja melanggar privasi dan maruah keluarga terlibat, namun serta menjejaskan siasatan yang sedang dijalankan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM, katanya di petik media perpaduan. Kenyataan itu juga menyebut MCMC mengingatkan bahawa tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang mengedarkan kandungan sedemikian menurut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Suruhanjaya itu juga merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar perempuan berusia 16 tahun yang maut dalam insiden tragis di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama. Sehubungan dengan itu, kerajaan akan mengambil tindakan tegas bagi menangani isu masalah disiplin dan keselamatan di sekolah termasuk yang dikaitkan dengan penggunaan serta pengaruh media sosial, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata Jemaah Menteri akan bermesyuarat mengenai perkara terbabit dalam tempoh terdekat supaya ada tindakan yang boleh dilaksanakan. Kita akan adakan perjumpaan mengenai isu ini. Saya sudah komen mengenai sekolah kejadian terbabit. Tetapi apabila kita lihat secara menyeluruh, hampir kesemuanya berbalik kepada telefon pintar, media sosial dan aplikasi. Jadi, mungkin hari ini atau esok, saya akan mengadakan mesyuarat Jemaah Menteri untuk membincangkan perkara ini. Kerajaan harus ambil tindakan tegas, katanya ketika ditemui selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Kewangan pada Rabu. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kejadian seorang pelajar perempuan tingkatan 3 yang maut ditikam seorang pelajar lelaki tingkatan 1 di sebuah sekolah di Selangor. Mengulas lanjut, PMX yang juga Menteri Kewangan berkata, biarpun tindakan yang bakal diambil mungkin mengundang pelbagai reaksi, kerajaan tidak boleh berkompromi dalam soal disiplin dan keselamatan pelajar. Harus ada ketegasan. Kita tidak boleh biarkan isu ini berlarutan kerana hampir semuanya berbalik kepada pengaruh media sosial, ujarnya lagi. Terdahulu, seorang pelajar perempuan tingkatan 4 maut ditikam dalam kejadian di sebuah sekolah di Selangor. Ketua Polis Negara, Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail dilaporkan berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 9.30 pagi di luar kelas dalam kawasan sekolah dan setakat ini motif kejadian masih dalam siasatan pihak berkuasa. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Syamsuddin Mamat pula berkata, siasatan awam mendapati terdapat beberapa kesantikaman di bahagian badan mangsa dan polis merampas 2 senjata tajam dipercayai digunakan suspek dalam kejadian terbabit.